warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang berhormat Lim Kit Siang, Ketua Parlimen bagi DAP, saudara Saifuddin Nasution, pimpinan Pusat bagi Keadilan, dia adalah pengarah pilihan raya, saudara yang berhormat Lim Cintong, Ketua DAP Johor, saudara Haji Hassan Karim, Ketua bagi Keadilan Negeri Johor, saudara Aminul Huda, Ketua Parti Amanah Negara Johor, rakan-rakan yang lain, saudara Madlan Aliman, bapa peneroka yang memperjuangkan anak kebajikan para peneroka, seterusnya rakan-rakan yang lain, penyanyi top yang dulu pernah disenaraikan di Amerika Syarikat, penyanyi top Malaysia Aisyah Janji Manismo, dan rakan-rakan yang lain lah yang hadir pada malam ini. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, perkembangan politik di negara kita begitu pantas dan cepat. Kami daripada Parti Amanah Negara bermula selepas daripada muktamar pada 6 hari bulan Jun. Seminggu selepas itu ada satu perhimpunan di Muar Johor, maka lahirlah Harapan Baru, sebuah NGO. Kita bergerak ke arah menubuhkan sebuah parti politik. Kita cuba untuk mendaftar Parti Islam Progresif. Tak sampai 24 jam Menteri Dalam Negeri tolak nama Islam. Parti Islam, Parti PAS, nasib baik di daftar zaman British. Orang putih beri pakai nama Islam, UMNO tak beri. Zaid Hamidi kata beri nama Parti Islam kepada PAS itu pun satu kesilapan. Oleh itu tak ada lagi lah parti lain yang boleh tubuh atas nama Islam. Maka Parti Progresif Islam ditolak. Kita nak daftar parti baru bukanlah senang di Malaysia ini. Oleh itu kita berbincang dan akhirnya sebuah parti pekerja yang dilahirkan pada tahun 1978 yang pernah bertanding dalam pilihan raya. Parti itu masih hidup, berfungsi, menawarkan kepada kita untuk kita mengambil alih parti tersebut. Parti pekerja yang simbolnya cangkul dan roda. Pemimpin parti itu Setiausaha Agungnya Saudara Gopalan. Beliau mengatakan nak ambil alih parti kami ada satu syarat. Kami tanya syarat apa, nak jual berapa juta? Syaratnya bila ambil alih parti kami nanti jangan tuan-tuan menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Itulah syaratnya. Kita pun memanglah nak lawan UMNO dan Barisan. Maka kita ambil alih parti tersebut
dengan Setiausaha Agung yang sekarang masih berada dalam jawatan kuasa baru ini. Setelah kita mengambil alih, maka kita buat mesyuarat dan hantar kepada pendaftar pertubuhan nama baru kita, iaitulah Parti Amanah Negara, yang akan dilancarkan pada 16 hari bulan September nanti. Sekarang parti yang kita perkenalkan pada 31 Ogos, hari ini umurnya 11 hari. Dalam 11 hari ini perkembangannya begitu hebat sekali. Di mana-mana pun kita bertemu dengan orang, dia tanya borang. Saya pergi mana kedai kopi, jumpa orang, dia tanya mana borang, mana borang. Artinya sambutan yang diberi itu tanda kebangkitan rakyat. Mereka mau kepada perubahan politik di Malaysia ini. Inilah yang kita lihat sekarang ini. Semalam saya di Langkawi, sebelum itu di Alostar, dan malam ini di Johor. Pagi besok pelancaran di peringkat Negeri Melaka, dan malamnya pelancaran peringkat Negeri Pahang. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, kenapa kita memilih nama amanah, integriti? Sebab inilah yang berlaku kekurangan kepada ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin di Malaysia. Amanah ini kita kawal diri membuat suatu perkara tanpa, kalau ada undang-undang ataupun orang yang melihat, tapi kita disiplin diri. Contohnya, bila kita niat kita berpuasa, tak makan di waktu siang, walaupun kita seorang diri. Kalau kita pemandu teksi dalam seorang diri dalam kereta, kita lalu di jalan ladang yang tak ada orang, kalau kita nak minum, siapa nak tengok? Pegawai agama tak ada, polis pun tak ada, kita boleh minum dalam bulan Ramadan seorang diri. Tapi sifat amanah kita, maka kita tak minum karena hari itu kita berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Kita taat kepada perintah Tuhan, perintah Allah. Maka walaupun seorang diri, kita tak lakukan, tak buat. Kenapa? Ada sifat amanah, sifat integriti yang dilatih kepada kita. Begitulah juga bila kita seorang diri, kita tahu dalam pejabat, kita jumpa DO seorang, yang datang jumpa dia seorang, tak ada saksi yang lain. Dua-duanya berjanji tutup rahsia, nak sogok untuk luluskan sekeping tanah, katalah 5,000 atau 10,000 ringgit. Tapi di atas sikap amanah, dia tak ambil wang rasuah itu, karena dalam dirinya ada sifat amanah, ada sifat integriti. Inilah yang kurang dalam masyarakat kita, soal amanah, soal integriti. Bukan soal undang-undang. Sebab itulah hadirin sekalian, amanah ini daripada awal saya akan menegaskan supaya kita tekankan soal amanah ini, soal integriti ini. Inilah yang kita hadapi masalah di Malaysia, yaitu soal integriti, soal amanah tidak ada kepada pemimpin-pemimpin yang mentadbir negara. Dan kita hadapi masalah sekarang ini karena pemimpin tak beramanah. Di Singapura, apa isu besar pilihan raya mereka? Di antaranya akaun satu majlis pentadbiran
yang akaunnya kurang sempurna, lebih kurang 1 juta dolar Singapura. 1 juta akaunnya tak sempurna, dipertikai jadi isu besar dalam pilihan raya Singapura. 1 juta, kita 2,6 bilion. Ada lagi orang nak pergi pertahan Perdana Menteri yang tak ada integriti, lebih daripada bangsat. Ini yang terus kalian jadi bahan perbincangan di Singapura soal akaun 1 juta. Kita sudah berulang-ulang soal penyelewengan, soal integriti, soal pecah amanah yang berlaku dalam negara kita. Sebab itulah kita utarakan tajuk ataupun slogan amanah ini supaya dia menjadi pegangan rakyat, pegangan pemimpin politik, pegangan kita semua sekarang dan pada masa yang akan datang. Saudara yang dihormati sekalian, betulah kita lihat soal integriti, soal amanah adalah perkara yang cukup penting. Kita saudara sekalian dalam perjuangan ini, kita nak capai suatu perkara mesti melalui, kita kata, perjuangan yang disusun dan juga mendapat sokongan rakyat. Kita nak pilihan raya yang adil, kita nak media yang adil. Hantar memorandum, forum, kita bercakap, tak jadi. Akhirnya kita turun ke jalan raya melalui bersih. Bersih bukan jumlah yang hadir itu yang penting, tetapi penyatuan semua pihak. Bersih pertama, berlaku penyatuan parti pembangkang secara dapat dilihat oleh rakyat. Anwar Ibrahim, Wan Azizah, Lim Kee Siang, Lim Guan Eng, Togo Wajahdi, semua pemimpin ini termasuk NGO bersatu belagak ke Istana Negara. Perakan itu bukan penting. Yang penting ialah perpaduan, kesatuan, dan dapat dilihat oleh rakyat kesungguhan mereka untuk menuntut satu keadilan kepada rakyat dan kepada negara. Inilah yang kita lihat, penyatuan yang bersejarah, dan selepas itu diterjemahkan oleh rakyat dalam pilihan raya. Kita menang 5 buah negeri. 5 buah negeri. Sebelum itu kita ada parti politik yang kuat. DAP cukup kuat, tapi dia boleh menang di bandar. Johor ni pun payah nak menang. Kelanpas kuat, dia boleh menang di kampung. Terengganu, Kelantan, dan beberapa tempat di Perak dan Kedah. Keadilan kuat. Kalau dia seorang menang 1 mentampau. Tapi bila bersatu bersama dengan NGO, 5 buah negeri. Ini rakyat melihat, sebab itu rakyat tidak mau melihat kesatuan ini tidak ada. Kita pergi bersih satu. Tuntutan kita diantaranya didapati banyak pihak tertentu menyusun orang mengundi 2 kali. Maka nak mengelaknya, dakwat kekal. Lepas bersih satu, dakwat kekal kita dapat, tapi dakwat bohong. Lepas kita mengundi, kita korek telinga jadi biru. Kita tuntut lagi dalam bersih 2. Akhirnya dapat dakwat kekal. Sekarang kekal. Masalah yang kita hadapi dalam politik Malaysia ini ialah akta polis. Bila kita berceramah, sama ada berakhir di balai polis ditangkap atau gas pembedih mata. Ni perut sampai besar ni kerana duk makan gas banyak. Saya dengan Saifuddin beberapa kali ceramah kami berakhir dengan gas pembedih mata.
di Kedah yang paling kerap, di Terengganu, di Kelantan, dan diikuti dengan dibawa kepada polis, ditangkap di bawah atap polis. Kita nak supaya rakyat bebas berhimpun asalkan tidak mengangkat senjata, menyuarakan pandangan mereka. Akhirnya selepas bersih tiga, kita dapatlah apa dipanggil Akta Perhimpunan Aman. Ini yang kita boleh berkumpul malam ni di sini. Polis ada tidak malam ni? Ada. Mereka datang melihat, mencatat dan sebagainya. Itu tugas pasukan keselamatan. Kemudian antara sekalian, bersih satu, bersih dua, bersih tiga, banyak lagi tuntutan kita tak dapat. Kebebasan media masih tak dapat. Di Singapura kita boleh tengok calon-calon parti pekerja boleh bercakap dalam televisyen. Mereka boleh berkempen melalui televisyen. Kita belum boleh. TV1, TV2, TV3, NTV7, Awani dan sebagainya, semua beri publicity kepada UMNO. Media kita belum dapat. Kita terus turun lagi, bersempat. Tuntutan yang lama kita kekal, kita tambah lagi, yaitu keadilan dalam ekonomi. Orang tanya apa kita akan dapat selepas bersempat? Apa kita akan dapat? Kita akan dapat ialah Putrajaya selepas bersempat ini. Ini yang kita lihat. Saya lihat bersempat, memang kehadiran begitu ramai. Anak-anak muda kaum Tionghoa begitu ramai sekali. Mereka kata ini himpunan Cina. Bersih satu, bila orang kampung keluar, kita keluar ramai, mereka kata ini alat Cina. Sebab Cina korang keluar, Melayu yang keluar. Bila Cina ramai, ini himpunan Cina nak jatuh kerajaan Melayu. Padahal bersih satu, bersih dua, bersih tiga, bersih empat, himpunan rakyat Malaysia. Banyak yang kita lihat kebaikan yang ditunjuk oleh rakyat dalam himpunan bersih empat. Banyak dalam video, tapi mereka tak keluar, utusan tak keluar, TV3 tak keluar cerita itu. Bila umat Islam nak ambil wuduk, nak ambil air sembahyang, anak-anak muda Cina bawa air tolong jurus ke tangan dan kaki orang nak ambil wuduk. Tengok tak video itu? Bila kita bersembahyang, solat, saya bersolat di Jalan Tengku Rahman, orang Cina kepung keliling menjaga, saya jadi imam. Lepas bagi salam selesai, Cina tepuk tangan kerana mereka bergembira tengok orang bersembahyang. Sebab dia duk tengok muka penjangak-penjangak tu jarang sembahyang. Dan hari kedua mereka naikkan Manilakat merata spanduk, yaitu daripada pukul 7 suku hingga selesai sembahyang Isya jangan ada bunyi bising. Bukan kita suruh orang-orang Tionghoa yang membawa spanduk-spanduk itu menghormati orang yang sembahyang. Ini hadirin sekalian, peristiwa ini tak digambarkan oleh TV3 utusan dan sebagainya. Yang paling hebat lagi viral, seorang wanita daripada Langkawi. Dia hadirin sekalian, dia nak pergi solat Isya di masjid Jamek, masjid itu tutup. Dia nak pergi masjid negara jauh. Akhirnya dia pergi masuk gereja. Jawatan kuasa gereja menyambut dengan baik rombongan mereka. Ditunjukkan tempat, kalau kamu nak sembahyang, solat ini dia tempat. Mereka menyediakan air,
Kemudian dah tengah malam, mereka nak tidur di mana? Pihak gereja mempelawa mereka tidur di dalam, dan dikawal oleh kawalan yang baik terhadap wanita dan muslimat itu. Masjid tutup. Ini yang tadi sekalian, sepatutnya lah dibuka, beri khidmat kepada orang ramai pada hari itu, tak kira orang Islam atau orang bukan Islam. Tapi ini yang berlaku. Dan wanita daripada Langkawi itu, di interview dia mengatakan, apa boleh buat, saya bersembahyang dan tidur di gereja karena pihak gereja memberi kebenaran dan menjaga kami dengan baik. Ini yang jadi sekalian perkara yang berlaku, tapi ini disembunyikan. Yang dihebahkan lagi adalah satu amoy. Kalau ramai-ramai puluh-puluh ribu ambil gambar, seorang tu dekat dengan saya, panggil saya ni, dia anggap atuk dia. Dia bapa dia, oh inilah tunjuknya tu. Lagi yang paling heboh lagi, ada pijak gambar, entah di mana berlaku saya pun tak tahu, saya pun tak tengok. Pijak gambar Najib dan Tunggu Jadi. Yang inilah tiap-tiap malam main. Saya tak setuju pijak gambar Najib. Saya tak setuju siapapun pijak gambar Tunggu Jadi. Kita marah. Tapi jangan double standard. Bila gambar Lim Kuan Eng dipijak, waktu itu TV3 hentam atau tidak? Gambar Lim Kim Siang dipijak? Gambar Tunku Arif? Gambar aku? Saya, Dr. Hatta, Aiman Atira, Hanifah Maidin, yang dipanggil Hawaii 5O, dipijak gambar kami depan pejabat PAS oleh pemuda PAS. Akhir sekali ulama berdoa. Adakah pahlawan-pahlawan PAS mengutuk pijak gambar kami waktu itu? Sekarang konon jadi hero. Ini hero filem Tamil bolehlah. Saya ulang lagi sekali, saya tak setuju gambar siapa pun dipijak. Tak elok, bukan budaya kita. Tapi jangan bila gambar Haji Hadi, gambar Tunku Hadi, gambar Najib dipijak, kita melenteng. Tapi gambar orang lain dipijak, kita diam. Maka mula isu perkauman. Mari kita buat himpunan untuk selamatkan Melayu. Hadirin sekalian, selama ni hak-hak Melayu hilang, DAP kah yang hilangkan atau Melayu yang hilangkan hak Melayu? Saya dah sebut berulang kali, Bank Bumi Putra lingkup. Bank Bumi Putra Sendian Berhad sudah jadi CIMB Cina, India, Melayu, Bengali. Siapa yang lingkupkan Bank Bumi Putra itu? Bagi tulisan duit tabung haji. Afin Bank sekarang ini 1MDB jual tanah mereka yang lapangan terbang Sungai Besi, beli 780 ringgit, jual 4,000 ringgit sekaki kepada Afin Bank, yang Afin itu tabungnya uangnya daripada tabung Angkatan Tentera. Angkatan Tentera anggotanya ramai Melayu ke Cina? Artinya tabung itu untuk Melayu kan untuk Cina? Siapa tipu wang tabung ataupun bank Afin Bank itu siapa? Ini yang duit-duit kita hilang. Tapi nak tiupkan semangat Melayu kononnya. Hadirin sekalian, bagi kita himpunan bersih, himpunan semua kaum. Saya jadi komandan himpunan bersih 3 kali. Bersih 1, bersih 2, bersih 3. Kali ini ya tidak sebagai peserta saja. Karena NGO kita bersih sudah hebat, sudah besar. Mereka boleh mengendalikan himpunan secara sendiri. Kita hanya menyokong dan meramaikan. Janganlah kita terperangkap dengan isu perkauman ini. Sebab isu perkauman ini sengaja ditiup untuk nak tutup segala skandal negara kita sekarang. Dah teruk dah, hadirin sekalian. Kita lihat institusi-institusi yang dibina, kredibiliti pegawai kerajaan semua hilang. SPRM sepatutnya menyiasat
kalau tinggi lagi cantik ya. Dia kena siasat. Polis sepatutnya siasat. Kalau kita ada internet bagus. Tak pernah hadirin sekalian polis keluar kenyataan. Sekarang dah 2 orang polis besar, pangkat besar, Ini awal tu lambat. menyatakan tak puas hati mereka. Termasuk seorang drama apa? Saya beri Bado, Hamid Bado, mengatakan nak ambil tindakan kepada dia dalam mesyuarat itu rosmah hati, dan dia diletak di satu tempat yang tak ada kerja. Polis jarang keluar kenyataan, sebab mereka ni selalunya memang tak setia kepada pemerintah. Sekarang mereka pun keluar kenyataan. Katanya institusi polis rosak, hakim rosak, SPRM rosak. Peguam negara patut menyediakan kertas untuk mendakwa orang yang ada kes. Peguam negara pula dihentikan. Rosak habis. Sebab itu baru ni saya pergi ke Balai Polis Jenjang. Anak Datuk Husyam ditangkap, umur 15 tahun, karena dia disyaki godam laman web polis. Cerdik budak-budak lah ni, 15 tahun dah boleh apa ni, hack orang punya web. Pelik lah. Saya baru tahu hantar SMS. WhatsApp tu boleh lah, tak apa. Tapi hal lain tu tak apa pandai. Tapi sekarang 15 tahun dituduh boleh godam website polis. Dia ditangkap, dibawa ke Balai Jenjang. Saya pun nak pergi ziarah lah. Saya pergi, tak dapat ziarah dia. Dia duduk dalam balai. Polis ramai tunggu. Dia nampak saya daripada jauh. Harapan baru semua. Kemudian lepas itu mereka pun ramai-ramai datang sembang dengan saya. Ada ambil gambar lah semua, selfie dan sebagainya. Mereka kata kami ni nak pencen dah ni. Pencen esok sah kami akan join parti yang dipimpin oleh Bang Mat, iaitu Parti Amanah Negara. Depan kawan-kawan. Dulu pegawai-pegawai ni tobat tak berani cakap macam tu. Kenapa orang melihat suasana negara sekarang? Tapi seperti kata saudara Datuk Saifuddin Nasution tadi, mereka bergaduh, mereka kaya. Najib kita tahu akaun dia 2.6 bilion. Draw sehari RM500, RM5,000 melalui ATM. 1,400 tahun baru habis. Ya, kira lah. Kalau Najib lahir di zaman Nabi Muhammad lahir dulu, dia draw sehari RM5,000, tahun ini tak habis lagi. 2.6 bilion tu. Mahyudin, ya kita yakin dia diinaya, kita simpati pada dia, tapi dia taklah susah. Syafiq Afdal, dia diinai, kita simpati pada dia, dia tak susah. Tapi yang susah sekarang ialah rakyat jelata. Ni kita ni. Kita jumpa orang Tionghoa, kaum Melayu kan di Ipoh, dia kata, Bang Mat, dulu kami meniaga sampai 9 malam, 8 malam baru tutup, 9 malam. Sekarang pukul 6 pun dah tutup. Saya kata, kenapa tutup awal? Tak ada pembeli. Semua mengungut. Tadi saya turun kapal terbang di Singapura untuk cross datang ke sini. Macam itulah. Dulu kita order ayam, sekarang kena tengok dulu. Kita tengok mie goreng $4. Kali dengan 3, RM12. Teh tarik $2.50. Kali dengan RM3, dah berapa? Kita tengok buah pula $1.50. Kali dengan 3, RM4.50. Kira-kira makan tengah hari yang orang panggil cincai punya makan, RM20 lebih. Orang Singapura datang ke sini, dia jadi burung. Dia pergi pasar, dia tanya bawal putih sekilo berapa? RM35. Cip. Dia tanya ikan tenggiri sekilo berapa? RM25. Cip.
Dia tanya buat tembikai, sekilo berapa? RM3,5. Cip. Kita dengar cip 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 cip. Bila banyak bunyi burung tu, orang Singapura lah shopping di sini. Kita bawang putih sekilo RM40. Ha? Kita tanya senangin sekilo berapa? RM35. Ha? Akhirnya beri kembung sekilo. Kita tanya ikan yang mahal, kita beli kembung. Kembung pun RM10, RM12. Hadirin sekalian, kejatuhan nilai mata wang, pelabur keengganan untuk datang, yang ada sedia ada nak lari. Sedangkan keadaan negara seperti ini, kita pertahan lagi Perdana Menteri seperti ini. Pelik atau tidak? Oh, rasuah tak apa, asalkan dia Melayu. Ini konsep ini bukan daripada ajaran agama kita. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan golongan kita, golongan kami. Nabi kata orang yang berjuang di atas semangat asabiyah. Bagi kita Melayu jahat, Melayu rasuah, kita lawan Melayu itu. Setuju? Cina jahat, Cina rasuah, kita lawan Cina itu. India jahat, India rasuah, kita lawan India itu. Ini konsep kita. Melayu yang baik, Melayu yang amanah, Melayu yang bertakwa, Cina yang baik, India yang baik, kita sokong mereka untuk ambil alih pentadbiran Malaysia ini. Boleh? Kalau tak ada konsep itu, kita tak boleh berubah. Inilah hadirin sekalian, Johor yang menjadi front state, negeri hadapan untuk harapan Pakatan baru ini akan kuasai pilihan akan datang. Saya yakin dengan pimpinan Aminul Huda, dengan pimpinan saudara Hasan Karim, dengan pimpinan yang berhormat Lin Chin Tong, ketiga-tiga mereka, ketiga parti bersatu dan bekerja, menjelang pilihan akan datang, kita akan lihat Johor akan diambil alih oleh Pakatan Rakyat Baru. Kita akan lihat kepentingan rakyat. Orang tanya saya, Bamat, pilihan akan datang bertanding di mana? Bertanding pun tak tahu di mana. Entah bertanding, entah tidak. Yang saya nak lihat, Barisan Nasional jatuh pilihan raya akan datang. Orang umum macam kami ni, saya Siang ni, tak pergi ke mana arah. Hanya membuat sesuatu untuk generasi yang akan datang. Generasi tuan-tuan yang akan mewarisi Johor, mewarisi Malaysia. Ini yang kita harapkan, hadirin sekalian, perubahan itu. Sebab itu saya yakinlah, terimalah Parti Amanah Negara ini sebagai parti tuan-tuan, wadah tuan-tuan, bersama dengan keadilan DAP dan semua NGO yang bersama kita. Yang nak berkawan dengan UMNO, silakan. Yang nak duduk seorang-seorang, silakan. Pergilah duduk seorang-seorang. Bagi kita nak bersama. Dan saya yakin parti lama saya dulu ni, bila duduk seorang-seorang, dia lebih kuat, tapi tak menang pilihan raya. Bamat pengalaman 37 tahun. Oleh itu, kalau kita terima demokrasi, kita terima pilihan raya, kita terima perlembagaan, nak ambil alih Johor atau nak ambil alih Malaysia, wajib melalui kerjasama atau pakatan. Cara lain tak boleh. Kalau kita seorang-seorang, tak boleh. Sebab Malaysia ni masyarakat majmuk. Setiap dun, setiap parlimen ada berbagai kaum. Oleh itu, dengan pakatan dan janji setia, apa yang kita nak buat, bersetuju bersama, kita bergerak bersama, insya-Allah kita akan buat perubahan, selamatkan negara Malaysia ini. Tuan-tuan pergi luar negeri sekarang malu bila orang tanya, apa jadi Malaysia? Yang mendedahkan penyelewengan duit, yang terdedah di Hong Kong, yang Likis yang sebut tadi, didedahkan oleh Wall Street Journal. 2.6 bilion didedahkan oleh suaka Amerika, bukan utusan. Kalau
Kalau tak betul sahabat itu, Najib dakwah sahabat itu. Setuju ke tak? Najib kalau dakwah sahabat tersebut tak cukup duit, kita menawarkan diri untuk lancar kutipan derma, untuk membela dia. Tapi dia berani tak dakwah sahabat tersebut. Kenapa? Dia tahu mereka boleh main isu perkauman untuk menyelamatkan dirinya. Ini kerajaan Melayu. Kalau jatuh kerajaan UMNO ni, nanti Cina naik. Cina naik merintah Lim Kim Siang jadi Perdana Menteri. Hadirin sekalian, ni kami ni Saifuddin Nasution ni, keturunan nama Nasution ni keturunan belah ni, Nusantara Melayu. Ini tengok hidung lah, Melayu tulen. Bagi kita hadirin sekalian, DAP kalau dia keseorangan, dia tak boleh perintah Johor, tak boleh perintah Malaysia. Betul? Mesti dia bersama dengan parti lain. Adanya Bamat, ada Saifuddin, Daminul Huda, ada Hasan Karim. Takkan kami nak biar kalau hak-hak Melayu hilang. Kita yang terjamin dalam perlembagaan kita pertahan. Tapi ini dah, nanti Cina naik. Pakatan Rakyat ni saja kita tambah 7 kerusi Islam Bumi Putra dalam parlimen. Tuan-tuan sedar ke tidak? Teluk Kemang, BN letak India, kita letak Datuk Kamarul Bahrain. Menang Kamarul Bahrain, 1 kerusi Melayu tambah di parlimen. Betul tak? Di Raub, BN letak Cina, DAP letak Melayu. Datuk Arif Sabri menang, 1 lagi kerusi Melayu tambah di parlimen. Bukit Bendera 90% Cina penduduk dia. Calon dia siapa? Zahril Khair Johari, Melayu, menang, 1 lagi kerusi Melayu ditambah di parlimen. Kota Raja BN letak India, kita letak Dr. Mariam Mahmud. Mariam Mahmud Melayu ke Cina? Cina. Dia menang, 1 lagi kursi Melayu ditambah di parlimen. Rapidi Ramli lawan di Pandan BN letak Cina, kita letak calon kita Rapidi Ramli. Rapidi Ramli Melayu ke Cina? Cina. India kot. Artinya kita di bawah Pakatan Rakyat, sepatutnya kaum bukan Melayu menang tempat itu. Kita hantar 7 orang Melayu Islam ke parlimen. Inilah saudara Kolel UMNO kena tahu. Artinya kita kira tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira India, siapa yang layak untuk menang di tempat itu. Dan keharmonian kaum kita jaga. Hak Bumi Putra, hak Melayu kita akan pertahankan habis-habisan mengikut perlembagaan yang ada. Jangan duk bimbanglah. Inilah dimain sekarang tambah di Johor ni. Ini Cina nak ambil alih, nanti Ki Siang jadi ketua menteri. Ataupun Lim Chin Tong. Ini adalah sekalian permainan perkauman ini yang kita kena hentikan. Yang pentingnya selamatkan negara, kurangkan rasuah, hapuskan segala bentuk ketidakadilan. Ini bilion sana bilion sini, akhirnya yang menderita kita semua. Inilah kita harap parti Amanah Negara akan terus berkembang dan terus bersama dengan Pakatan Rakyat baru di Johor ini akan mengambil alih pemerintahan Johor pilihan raya akan datang. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.